di penjuru merah bersama Ilyas Ghazali. Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton-penonton di rumah yang sedang melihat pay-per-view. Di fightfactory.com. Pada malam ini pertarungan yang pertama di dalam main card ini adalah Super 4. Petarung dari penjuru merah, Ilyas Ghazali, adalah abang kepada Johan Ghazali dan juga Mia Ghazali. Lawan beliau di penjuru biru, Ain Kamarudin. Peserta dari penjuru biru, Ain Kamarudin, memasuki gelanggang. Peserta daripada Angkatan Tentera Malaysia, sememangnya boleh dikatakan petarung berpengalaman. Itu dia di gelanggang sekarang ini ialah regu Super 4 yang pertama. Bermakna walaupun kita ada dua regu Super 4, pemenang regu ini akan bertanding pada acara final dengan pemenang regu Super 4 yang kemudian nanti. Yang kita saksikan di penjuru merah, Ilyas Ghazali, manakala lawannya di penjuru biru, Ain Kamarudin. Regu Super 4 yang pertama. Di penjuru merah, Ilyas Ghazali, The Silent Storm, berasal daripada gym Rentap Muay Thai, base di Kuching, Sarawak, dengan berat 62 kg, tinggi 176 gram, dengan kemenangan 30 dan hanya 9 kekalahan, menentang lawannya yang agak keras pada malam ini selaku perlawanan ataupun pusingan pertama di dalam Super 4. Ilyas Ghazali sememangnya keluarganya dikenali sebagai Muay Thai family. Di mana 4 beradik mereka semuanya adalah juara Muay Thai. Ilyas Ghazali bukan saja mengharumkan nama Malaysia di Thailand, malah pernah juga berlawan di USA dalam acara World Muay Thai Championship. Banyak juga pertarungan beliau di Thailand, di Stadium Lumpini. Sebatari Muay Thai ini adalah cara mereka menghargai, menghormati guru-guru mereka. Ada yang katakan ini adalah part of the stretching dan juga warm up mereka sebelum bertarung habis-habisan sebanyak 3 pusingan, 3 minit dan 1 minit rehat. Ain Kamarudin, peserta daripada Angkatan Tentera Malaysia, yang di mana kita tahu ketangkasan, ketahanan
kekerasannya petarung-petarung ataupun fighter-fighter daripada tentera ini. Tak kira Muay Thai ataupun tinju, mereka memang dikenali sebagai fighter yang keras. Itu dia Ain Kamarudin. Ya, peringatan sebentar daripada pengadil yang bertugas kepada Yellow of the tape. Ketinggian Elias hanya lebih 6 cm, berat hanya lebih 2 kilogram. Ya, semoga perlawanan mereka hebat malam ini untuk kepuasan kita semua. Ini adalah pusingan pertama untuk acara Super 4 di mana mereka akan berlawan sebanyak 2 kali pada malam ini. Super 4 yang pertama malam ini di penjuru merah Elias Ghazali dan juga lawannya di penjuru biru. Di corner Elias adalah bapa mereka selaku jurulatih yang juga. Kita tengok siapakah yang layak ke final pada malam ini juga. Untuk pengetahuan penonton-penonton di rumah, acara Wilayah Pahlawan Championship 2.0 ini dibawakan khas kepada anda dan ditaja oleh Tourism Malaysia. Terima kasih kepada Tourism Malaysia kerana memberi sokongan kepada sport tourism ini. Okey. Memangnya memberi peluang kepada acara-acara seperti Wilayah Championship untuk membawa pelancong antarabangsa dan juga dalam negara. Pusingan pertama menyaksikan kedua petinju, kedua peserta ketika ini lebih banyak cuba untuk menggunakan kekuatan masing-masing. Ain dengan menggunakan jabnya, sementara dapat kita lihat kedudukan Elias Ghazali yang cuba untuk menggunakan lebih banyak serangan-serangan kaki. Dapat dihalang, dapat ditangkap di situ. Satu percubaan untuk menjatuhkan Elias. Cuba dileraikan oleh pengadil yang bertugas. Satu lagi serangan ada kaki, front kick yang cuba dilakukan oleh Elias. Dari dua peserta sudah pasti mempunyai kelebihan masing-masing yang cuba digunakan. Tumbukan dan juga percubaan untuk melakukan satu tendangan daripada Elias tidak berhasil, tidak dapat berpelukkan mereka dan percubaan untuk menggunakan lutut bagi menyerang bahagian rusuk. Dapat kita lihat di sudut merah Elias Ghazali, Ain Kamarudin di sudut biru. Masing-masing cuba untuk menggunakan kekuatan mereka. Dapat dibuat di situ dan kemudiannya penggunaan lutut cuba lagi digunakan oleh Elias Ghazali dan dineraikan di situ untuk seketika. Pertarungan yang berbaki lebih kurang seminit saja lagi. 3 percubaan jab yang cuba dilakukan dan itu dia pertukaran tumpukan daripada kedua-dua peserta ini, terutamanya daripada Ain Ghazali. Berikan amaran di situ. Bagus sekali dapat kita lihat. Cubaan untuk jatuhan dilakukan, tetapi masih lagi dengan kedudukan yang mana bagi Elias cuba untuk menyerang dengan menggunakan kaki. Ain tersekat di penjuru gelanggang ketika ini. Dileraikan lagi oleh pengadil. 20 saat yang terakhir. Satu tampakan, satu front kick yang dapat dilakukan oleh Ain Kamarudin sebentar tadi. Dengan iringan muzik yang semakin merancakkan pertarungan. Lagi percubaan dengan menggunakan lutut.
Dan itu dia, loceng telah pun dibunyikan mengakhiri pusingan yang pertama untuk kedua peserta. Jam, saya rasa kedua peserta ini cuba untuk meletihkan antara satu sama lain. Dan mereka dapat kita lihat penggunaan tangan dan juga kaki dalam pertarungan seperti ini memang cukup penting. Jadi kita lihat Alias masih lagi dalam keadaan yang tenang walaupun diserang bertuli-tuli oleh lawannya. Ya, tuan-tuan dan puan, kita ucapkan selamat datang kepada Dedef Kehormat dan VVIP kita yang terdiri daripada yang dihormati Tan Sri IGP Ayub Khan dan juga Ketua Setiausaha daripada Kementerian Kesenian dan Pelancongan Datuk Syahrudin Saw dan lain-lain. Kita kembali kepada perlawanan. Okey, cukup masa pembantu keluar. Mereka telah pun bersiap sedia untuk pusingan yang kedua. Pusingan Saya kedua. nampak yang pusingan pertama ini adalah merupakan satu pertarungan yang seimbang di antara kedua-dua peserta. 3 minit untuk pusingan yang kedua. Bermula dengan agak agresif dari kedua-duanya. Cuba untuk melakukan serangan-serangan lutut. Itu dia aksi. Knee strike. Oh. Standing count akan diberikan kepada Ain Kamarudin. Oh, dia boleh meneruskan pertarungan. Jika kita lihat lutut yang pertama sebelum lutut di kepala itu tepat di bahagian badan, mungkin itu menyebabkan Ain Kamarudin terjatuh sebentar tadi. Dunia sudah semakin agresif sekarang ini. Dapat dah kita lihat. Iya. Bermula dengan tumbukan. Sementara kedua-dua belah kaki bersiap sedia untuk melakukan serangan susulan. Dipisahkan mereka. Pertarungan bermula. Satu percubaan untuk melakukan side kick daripada Elias Ghazali tidak berhasil. Dan sekarang ini dapat kita lihat Ain Kamarudin tertekan di tepi gelanggang. Para penonton juga begitu gairah untuk sama-sama melihat pertarungan yang begitu sengit ketika ini. Berpelukan mereka dan perlu dileraikan. Mungkin taktik Ain Kamarudin melakukan serangan secara agresif. Mungkin ingin menggunakan kelebihannya dari segi stamina dan endurance. Memang kita tahu peserta daripada ATM ini mempunyai stamina dan juga endurance. Tapi berjaya disekat serangan beliau oleh Elias Ghazali. Yang paling penting juga mereka adalah jenis atlet yang tahan sakit apabila diserang bertubi-tubi. Ada pendarahan. Ada pendarahan di situ. Ain Ghazali. Dan Elias Ghazali diarahkan untuk duduk di satu sudut. Dan Ain Kamarudin pula dalam keadaan pendarahan seperti ini sudah pasti akan cuba mengelak daripada terus mengalami kecederaan yang lebih serius, terutamanya di bahagian muka, lebih tepat lagi di bahagian keningnya itu. Dan
ini sekaligus telah memberikan sedikit advantage kepada Ilyas Ghazali dalam pertarungan ini. Sepertinya Ain Kamarudin meminta untuk pengadil. Ya. Oh, jatuhan. Itu Ya. dia, tamat. Tamat sudah. Pertarungan ini ditamatkan oleh pengadil dalam kedudukan Ain Kamarudin yang jelas mengalami kecederaan di situ. Ilyas Ghazali yang mengambil kesempatan untuk melakukan serangan demi serangan. So, apakah wajar untuk pengadil tidak menghentikan pertarungan bagi memberikan peluang bagi Ain Kamarudin diberikan rawatan? Okey, ini dia highlight dalam pertarungan pusingan yang kedua. Di sini kedua-duanya terjatuh akibat off balance dan kemudiannya disambung semula. Di sinilah ada pendarahan yang jelas sekali di wajah Ain Kamarudin. Di situ dia Ain Kamarudin meminta untuk berehat. Tetapi langkah tetap steady. Bangun Oh, siku yang terakhir itu tepat di bahagian dagu. Memang wajarlah untuk pengadil menghentikan perlawanan. Siapakah pemenang bagi separuh akhir yang Jadi kedua? kemenangan yang diberikan kepada Ilyas Ghazali dalam pertarungan yang pertama Super 4 ini. Tepuk sikit. Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan, tidak ingin kami melengahkan masa.